Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan menjadi kes pertama yang dilaporkan di Singapura bagi kanak-kanak yang dijangkiti penyakit campak semasa berada di pusat tajaka. Kes tersebut mendorong pemeriksaan ketat oleh pihak berkuasa bagi memastikan kawalan jangkitan di tajaka terjejas. Agensi Pembangunan Awal Kanak-kanak AGDA menyatakan pihaknya sedang bekerjasama dengan agensi penyakit berjangkit dan pengendali tajaka terbabit untuk memastikan kesejahteraan kesemua kanak-kanak dan kaki tangan di sana. Bayi itu belum tiba waktunya untuk mendapatkan vaksinasi. Dia tidak mempunyai sejarah perjalanan atau berhubung rapat dengan pesakit campak sejauh ini. Bagaimanapun, bayi itu sedang pulih dengan baik. Memandangkan bayi itu berada di tajaka semasa tempoh berjangkit, ibu bapa kepada anak-anak yang menjadi kontak rapat dengannya sudah dimaklumkan oleh tajaka terbabit. 4 kontak rapat juga diberikan perintah kuarantin tetapi dibatalkan selepas mereka mendapat vaksinasi. AGDA mengingatkan pengendali pusat tajaka supaya memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan jangkitan dipatuhi. Setiap prasekolah dikehendaki memastikan semua kanak-kanak yang berdaftar sudah diberi imunisasi terhadap campak. Sebelum pengambilan pekerja, pihak pengurus juga perlu memeriksa bukti vaksinasi atau imuniti campak bagi setiap kaki tangan.